berada di Wonder Challenge untuk cabaran yang ke-6. Satu lagi tinggal nanti Ahmad. Betul. So far kita dah 6 Wonder Challenge. Hari ni yang ke-6 di Bukit Batu Sawa di Jelebu. Dan alhamdulillah hari ni kita di Dewan Peradung, di mana tapak pelepasan dekat sinilah. Okey Zu, perjalanan kita ini sejauh mana Zu? Dengannya 6.2 km. Itu dari berjalan sampailah mendaki. Mendaki dalam berapa kilometer? Daki saya tak pasti berapa kilometer, tapi ketinggian bukit tersebut dianggarkan sekitar 333 meter. Jadi saya rasa hari ni bolehlah kita sampai bawah awal sikit, tapi kita tengok keadaan. Boleh. Bukan kita dua je naik. Sekali dengan tim dan kita. Dia dah standby kipas guys dekat leher. So jadi alhamdulillah lah. Pagi ni pun cuaca baik dan kita pun tak sabar nak mulakan perjalanan. Dan kita pun hari ni semangat sebab Cebu Wonder Challenge untuk bulan depan dekat Gunung Datuk. Ini kira training dia. Jadi sekarang ni jom tunggu apa lagi. Kita jumpa kat Gunung Datuk. Tiba Bukit Batu Sawa dulu. Let's go. Bersama Alomiko. Long. Okey, sekarang ni kita tengah trek jalan tar lagi, belum jumpa lagi kaki bukit. Jadi Long, berapa kilometer untuk jalan tar saja? Jalan tar 1 point something. 1 kilometer lebih lah. Okey. Kita kena jalan dulu, turun bukit, naik bukit. Baru jumpa kaki bukit. 4 kilo. 4 kilo. Jom. Fuyur. Guys, sambil-sambil jalan ni kita nak share sikit tentang majlis perasmian tadi, mana dimulakan dengan briefing oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Jelebu. Kemudian ada senam seni dari JKKN. Selepas itu ada persembahan silat. Betul. Ada juga apa mah dia panggil yang roket naik tadi tu? Oh, itu awak bayang ganja macam dia letak Mentos dalam botol. Lepas tu dia tebangkan macam tu. Tapi dia ada keluar warna. Ada warna pink, ada 5 botol tadi. Macam-macam warna. Yes. Tapi katanya 5 botol digunakan. Alasan dia adalah sebab IC ni 905. Wah, 05 boys. Mana boy? Alright. Itu kira gimmick untuk majlis perasmian. Dan tadi majlis pelepasan dah pun selesai. Lepas je peserta berlepas, geng Negeri FM pula jalan. Sekarang on the way ni. Sampai. Sampai. Right. Okey, sekarang ni Aman dengan Zul dah sampai dekat kaki bukit. Kaki bukit dia. Kita nak menuju ke CP1. So, kalau kita tengok track ni, kita dah nak lakukan track Kebun Getah. Jadi jomlah kita tengok macam mana track dia. Okey ke tidak? Jom. Let's go. Okey, alhamdulillah sekarang ni kita baru lepas CP1 tadi. Dan sekarang ni baru nak masuk ke dalam hutan tebal. Jadi insyaAllah lah perjalanan kita hari ni pun slow and steady. Sebab hari ni pun sangat-sangat ramai. Dan sekarang ni pun trek nak mendaki. Jadi sama-sama lah kita sampai ke puncak dengan selamat. Yang penting selamat tu. Okey, setakat ni CP1 nak menuju ke CP2. Jalan dia agak landai, tapi dia ada mendaki sikit lah. Tapi mendaki dia pun tak adalah teruk sangat. Tapi ketinggian dia adalah 333 meter. Jadi insyaAllah slow and steady kita akan sampai juga. Let's go. Okey, kita dah sampai dekat CP2. Perjalanan dia tadi daripada tapak pelepasan saya boleh kira dalam 15 minit. So far masih lagi okey, stamina masih ada. Katanya tinggal lagi 2 checkpoint untuk kita sampai ke puncak. Jadi insyaAllah lah untuk episod ni kita punya ekspedisi lancar je. Jom. Edisi lepas kita skip.
Jadi untuk cabaran ke-6 ni, Zu join semula. Dahsyat oh. Okey, sekarang ni alhamdulillah kita dah sampai CP3. Kita bersama dengan Terbaling Idol. Boleh tak saya nak seorang wakil untuk jawab soalan? Okey. Kita nak tanyalah Zu. Konsep hari ni apa ni? Pakai macam ni. Okey, konsep hari ni kita orang buat tema kostum sebab tema ni pernah viral masa siri pertama Seven Wonders di penarikan. Wow. Okey Zu. Okey, kalau kita tengok ini satu keluarga kostum ada, maknya ada, anaknya pun ada. Memang sangat menarik semangat mereka yang kita Okey. Boleh tak sebut tagline Negeri FM, ingat sampai bila-bila? Boleh. Ramai-ramai Negeri FM, ingat sampai Bila-bila. Wonders Band. Okey, sekarang ni Amar dengan para-para hikers. Ramai-ramai cakap hi sikit. Hai. Okey, jadi hari ni semua daripada mana? Ramai-ramai jawab. Melaka. Melaka daripada mana? Masjid Tanah. Okey, apa yang membuatkan korang datang ke Bukit Batu Sawah ni? So the view kot, view dia cantik. Sebab nak pergi Red Forest je. Okey, awak Nak kumpul medal. nak kumpul medal? Awak dah join 6-6 Ni Tak, ke baru 4. Baru 4. Okey, jadi apa pesanan dekat kawan-kawan Melaka yang tak datang kat Bukit Batu Sawah? Dia orang rugi ke tak? Ya, sebab the view dia cantik kot. Lagi? Sihat kot. Santai. Okey, jadi terima kasih daripada geng Melaka Masjid Tanah. Bye-bye. Okey, alhamdulillah 333 meter Zu. Ya, kita sekarang berada di puncak Bukit Batu Sawah Jelebu. Dia punya apa? Pendakian tu agak santai juga. Betul, tapi dia mencabar dekat mendaki tu. Tapi biasalah, tak mendaki lah kalau tak hiking. Ya, bukan bukit lah kalau tak mendaki. Dan juga kalau kita dah sampai puncak tadi, kita dapat tengok juga hutan merah tu memang cantik. Saya boleh bagi tahu lah Zu, kalau dekat Bukit Batu Sawah ni, dia punya santai tu lebih kurang macam PD Forest. Tapi jarak dia lebih pendek lah dekat sini betul. kan. Kalau macam PD Forest tu berjalan, tapi kat sini dia ada mendaki sikit, tapi dia punya lebih santai. Ni sesuai ni untuk beginner, siapa nak cuba naik bukit. Bukit Batu Sawah adalah salah satu yang korang boleh try. Rezekinya kita tak dapat nak tengok awan kapet sebab hari ni pun macam biasalah padat disebabkan sambutan meriah oleh peserta-peserta Seven Wonders Challenge. Dan ini adalah lokasi ke-6. Dan Zu, next location kita nak pergi mana? Kita nak pergi Gunung Datuk Rembau. Tapi Amah, view dekat sini memang cantik sangat kan? Kan? Jadi sama-sama lah kita habiskan misi Seven Wonders Challenge. Terima kasih bagi anda semua yang dah layan kami sehingga 6 episod ni, 6 lokasi. Jadi macam biasalah 3 gunung, 3 bukit dan 1 hutan simpan. Maknanya 1 lagi gunung untuk kita tawan. Jumpa di Gunung Datuk Rembau. Bye-bye. Check it out! Tengok view. Negeri FM Official.